sebahagian daripada anak-anak ini tak diketahui pun siapa ibu mereka, tak disenaraikan sebab isteri dia pun banyak. Jadi untuk memudahkan penulis sejarah, daripada zaman awal lagi, anak-anak Saidina Ali dibankan ataupun disebut dalam sejarah ban kepada mak mereka, nak bagi senang kenai. Ketika hari ini kita bincang sedikit tentang peristiwa-peristiwa yang berlaku setelah pembunuhan Saidina Ali radhiyallahu anhu, dan juga sedikit sebanyak tentang kehidupan Saidina Ali sebelum kita sambung tentang perkara-perkara yang berlaku setelah kematian Saidina Ali di zaman Saidina Hasan dan juga Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhum ajma'in. Antara yang disenaraikan oleh para ulama berkaitan dengan Saidina Ali, antara satu benda penting yang mereka senaraikan juga adalah senarai-senarai isteri dan juga anak kepada Saidina Ali. Mungkin isu ni tak ada kena-mengena lah dengan pembunuhan Saidina Ali yang kita dah bincang minggu lepas ataupun kelas yang lepas. Cuma baik juga untuk kita sentuh sedikit keluarga Saidina Ali. Ali radhiyallahu anhu, sebagaimana kita sedia maklum, ketika hayat Fatimah radhiyallahu anha, dia tak pernah kahwin dengan orang lain. Jadi apabila Nabi SAW kahwinkan Saidina Ali dengan Fatimah setelah Perang Badar tahun kedua Hijrah, kalau tak silap saya, itulah satu-satunya isteri yang dia ada sampai Fatimah meninggal dunia. Dan Fatimah radhiyallahu anha adalah orang pertama yang meninggal dunia dalam kalangan Ahlul Bait selepas Nabi SAW. Jadi sekejap sahaja, beberapa bulan selepas kewafatan Nabi SAW, Fatimah meninggal dunia. Lepas kematian Fatimah, jadi Ali hidup selepas itu daripada tahun ke-10 Hijrah, kewafatan Nabi SAW, sampai ke tahun ke-40 ataupun 41, sampai ke tahun ke-40 ketika Saidina Ali meninggal dunia. Jadi sepanjang tempoh itu, 30 tahun itu, barulah Saidina Ali radhiyallahu anhu berkahwin dengan isteri-isteri yang lain. Dan isteri dia yang dalam tempoh 30 tahun tu, kalau ikut perkiraan lebih daripada 10 lah. Ketika itu, bukan serentak 4. Dan ketika dia meninggal dunia, Saidina Ali meninggal dunia, para ulama menyebutkan ketika itu dia ada 4 isteri dan 19 hamba perempuan pada ketika dia meninggal dunia. Jadi artinya banyaklah isterinya dan juga hamba-hambanya dan juga anak-anak dia setelah Fatimah radhiyallahu anha. Antara yang disenaraikan, Ummul Banin binti Hizam. Ummul Banin binti Hizam daripada Kullabiyah. Perempuan daripada Kullabiyah. Yang daripada isteri ini, Saidina Ali dapat beberapa anak. Al-Abbas, Ja'far, Abdullah dan juga Uthman. Dan kesemua mereka, Ja'far, Abdullah, Uthman, meninggal dunia di Karbala bersama dengan Saidina Hussein. Yang tinggal, yang hidup lama adalah Al-Abbas. Okay, ini satu benda penting lagi. Anak-anak Saidina Ali, selain daripada Hasan, Hussein, Muhsin, Ummu Kulthum dan juga Zainab yang mana dilahirkan oleh Fatimah, selain daripada ini, dalam sejarah, mereka dikenali dengan bin mak mereka. Nak bagi senang kenai, sebab anak dia ramai. Anak Saidina Ali, kalau diikutkan, dia ada 14 anak lelaki dan 19 anak perempuan. 14 lelaki, 19 perempuan. Dan sebahagian daripada anak-anak ini, tak diketahui pun siapa ibu mereka, tak disenaraikan sebab isteri dia pun banyak. Jadi, untuk memudahkan penulis sejarah, daripada zaman awal lagi, anak-anak Saidina Ali dibankan ataupun disebut dalam sejarah ban kepada mak mereka, nak bagi senang kenai. Ketika dia hidup, orang panggil lah bin Ali, anak Ali. Tetapi untuk dikenali penulisan sejarah, buku-buku sejarah, mereka bankan anak dengan mak mereka. Jadi yang ni, Abbas, Ja'far, Abdullah, Uthman, dinamakan Abna Kullabiyah. Anak kepada perempuan Kullabiyah, iaitu Ummul Banin binti Hizam, Kullabiyah. Semua mereka meninggal di Karbala kecuali Abbas. Abbas ibnu Kullabiyah. Jangan pelik, walaupun nama dia laki, bin perempuan. Bukan macam kita baca talqin. Kita baca talqin kan orang bin kepada mak, dia bukan cerita macam tu. Ini cerita nak bagi senang kenai je, sebab anak dia ramai. Jadi Abbas bin Ibnu Kullabiyah adalah anak Saidina Ali yang hidup lama dan dia ada banyak anak. Dan salah satu anaknya daripada perempuan Kullabiyah ni dinamakan Uthman. Yang kedua, antara isteri Saidina Ali juga Laila binti Mas'ud. Laila binti Mas'ud, anaknya Ubaidullah dan juga Abu Bakar. Dan isterinya yang lain Asma binti Umais, Ummu Habibah binti Rabi'ah
Daripada Ummu Habibah binti Rabi'ah, dia ada dua anak yang masyhur, Umar dan juga Ruqayyah. Jadi Umar ni, dia juga salah satu anak Ali yang hidup lama. Tadi Abbas ibnu Kullabiyah, sebab mak dia Kullabiyah. Ini Umar bintu Taghlabah. Umar ibnu Taghlabah. Daripada isteri Ali, daripada Bani Taghlab. Jadi dia dipanggil Umar ibnu Taghlabah. Dan di antara isteri Sayyidina Ali juga, Umamah binti Abil As. Umamah binti Abil As, kalau kita dah cerita dulu, ketika sirah dan ketika hadis banyak kita cerita, adalah anak kepada Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan masih ingat, dulu kita cerita ada satu budak kecil yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dukung ketika solat masa berdiri. Bila Nabi SAW duduk, Nabi letak budak tu di tepi. Kemudian bila nak berdiri solat, Nabi angkat balik. Cucu Nabi SAW, itulah Umamah binti Abil As. Dan Umamah binti Abil As juga berkahwin dengan Sayyidina Ali. Jadi artinya, antara salah satu yang berlaku, setelah Fatimah radhiyallahu anha meninggal dunia, salah satu di antara isteri Sayyidina Ali adalah anak saudara Fatimah, iaitu Umamah binti Abil As, anak kepada Zainab binti Nabi SAW. Kalau ikut hukum, seseorang tak boleh kumpulkan dua isteri di kalangan adik-beradik. Dia tak boleh kahwin dengan anak dan juga dengan dia tak boleh kahwin dua orang anak. Dua orang anak tak boleh kahwin dalam satu masa yang sama. Kalau dia nak kahwin dengan seorang lagi, dia kena ceraikan adik ataupun kakak perempuan tu. Demikian juga Nabi SAW mengharamkan seseorang untuk kahwin dengan satu orang perempuan dan juga mak saudaranya serentak. Jadi kalau dia nak kahwin dengan mak saudara perempuan tu, dia kena ceraikan perempuan tu dulu. Ataupun kalau dia nak kahwin dengan anak saudara, dia kena ceraikan mak saudara tu dulu. Itu sekadar selingan lah. Cuma apa yang berlaku, setelah Fatimah radhiyallahu anha meninggal dunia, salah satu isteri Sayyidina Ali radhiyallahu anhu adalah Umamah binti Abil As, anak saudara kepada Fatimah, cucu Nabi SAW. Antara yang masyhur juga, ini perempuan ni tak masyhur tapi anaknya masyhur, Khawlah binti Ja'far. Khawlah binti Ja'far, ini bukan isteri Sayyidina Ali, tetapi tawanan perang daripada Bani Hanifah. Ketika zaman Abu Bakar, orang mula murtad, ramai juga di kalangan Bani Hanifah yang murtad. Jadi Abu Bakar hantar Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu untuk memerangi orang yang murtad. Kemudian bawa balik di antara tawanan perang, mereka bawa balik banyak perempuan. Salah satu perempuan yang mereka bawa balik adalah Khawlah binti Ja'far daripada Bani Hanifah. So bila bahagi tawanan-tawanan perang, Khawlah ni pergi kepada Ali. Jadi hamba sahaya kepada Ali. Daripada Khawlah, Ali dapat anak yang namanya Muhammad bin Hanafiyah. Daripada Bani Hanifah, Muhammad bin Hanafiyah. So ini antara anak-anak Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, 3 orang yang masyhur dan famous. Hasan, Husain dan Muhammad ni. Muhammad bin Hanafiyah. Bahkan penulis-penulis sejarah merekodkan bahawa ini antara anak Ali yang paling istimewa dan dianggap paling faqih. Dianggap paling faqih di antara anak-anak Sayyidina Ali, dan juga dia paling dicintai oleh Syiah juga. Sebahagian mereka meletakkan dia setaraf dengan Hasan dan juga Husain. Meskipun mak dia bukan Ahlul Bait. Muhammad bin Hanafiyah, seorang alim yang besar, seorang anak kepada Sayyidina Ali, dan dia banyak bagi nasihat kepada Ali dan banyak juga bagi nasihat kepada Hasan ketika Hasan menjadi khalifah dan juga selepas itu. So ini watak penting dalam sejarah. Jadi banyaklah isteri-isteri Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dan yang kekal ada anak zuriatnya berterusan tak ramai. Antaranya adalah Hasan, Husain, Muhammad bin Hanafiyah yang kita sebut tadi, Abbas ibnu Kullabiyah dan juga Umar ibnu Taghlabiyah. So kenapa Muhammad bin Hanafiyah, Abbas bin Kullabiyah, Umar bin Taghlabiyah? Bukan pasal mereka anak orang lain, mereka anak dia juga, tetapi mak mereka berbeza. Seorang mak Bani Hanifah bin Hanafiyah, seorang mak Bani Taghlab, Taghlabiyah, seorang lagi mak Bani Kullab, Kullabiyah. So nanti tuan-tuan kalau jawab kuis ni, kira pasal apa anak Sayyidina Ali bin pelik-pelik, kita kira boleh jawab A lah. Kira masuk universiti bab ni kira boleh A lah. Ini kena ingat.
Paling-paling 39 siri dapat tangkap bab ni pun jadilah. Kan, kira adalah something.